Okay guys, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di IPC guys. Oi, lama tak buat video panjang-panjang ni. Okay, hari ni aku nak bawa korang semua pergi Melaka. Aku nak pergi makan asam pedas, aku nak pergi minum air coconut shake dekat sana. Lepas tu nak healing-healing, nak tengok suasana dekat Melaka. Okay, pasal dah lama juga aku tak merayap kat sana. So hari ni aku free. Okay, lepas tu dekat aku punya account TikTok ada juga yang komen, dia cakap, bang, hari tu kan aku pergi Cameron bermodalkan RM50. So hari ni aku nak terima cabaran dia lah, bermodalkan RM50 tu aku nak pergi Melaka pula. Okey, ingat kita punya motif adalah makan asam pedas. Lepas tu minum air coconut shake, lepak-lepak kat sana. Lepas tu inilah isi minyak dia lah. Lepas tu kita tengok apa lagi yang kita boleh buat dengan RM50 ni. Okay guys, ini motor aku dah bertukar warna dah. Sekarang dah jadi warna biru. Okay, sebelum tu guys, aku nak kongsikan pada korang. Okay, aku pakai chain adjuster daripada Dyno Pro. Cantik guys, cantik guys. Okay. Korang boleh dapatkan dekat aku punya account TikTok. Okay, dekat sana ada banyak guys barang-barang yang berkenaan dengan motor ni. Semua cun-cun semua. Okay, jom kita tengok belah sana pula. Lawa guys, lawa. Serius lawa. Cuma kalau korang pakai Dyno Pro punya chain adjuster ni, korang tak payah pakai washer ni tau. Kau tengok aku pakai satu washer kat sini. Dia jadi bila kita ikat dekat sini kan, dia jadi kurang tau. Nampak? Dia jadi kurang. So better korang cabut lah. Tak payah pakai. Alright. Okay, apa-apa dekat beg kuning aku. Lepas tu aku nak kongsikan lah sekali pasal ramai juga yang tanya aku, bang, abang ni pakai exhaust apa, saiz apa kan. Okay, sekarang ni aku tunjuk kat korang. Okay, aku pakai exhaust UMA back pressure daripada UMA. Nampak? Dah karat-karat dah pun. Nampak? Dah karat-karat dah. Dah lama guys pakai. Dah lama. Okay, cuma yang chop back pressure UMA ni, okay, aku alih dia dekat bawah, dekat sini. Sekejap. Tu kau boleh nampak tak? Sebelum ni aku ada buat satu video yang aku pergi kedai welding kan. Aku alihkan benda ni. Dia bukan apa, konon-konon lah kan. Kalau Roblox tu kira dia tengok exhaust ni exhaust standard lah. Itu aja. Lain tak ada apalah. Macam sekarang ni aku pakai sport rim 3 batang, engkai 14, belakang 16, tayar 70-90, 80-90. Kemas guys. Video ni hanya sekadar perkongsian. Okay, kita nak challenge lah. Kita nak tengok kalau ada RM50 ni lepas ke pergi Melaka kan, nak jalan-jalan dengan motor Y16 ni, ataupun motor-motor lain lah, macam Y15 ke, V8 ke, Suzuki Rider ke, SYM ke, dan lain-lain lah kan. So sekarang ni aku nak siap-siap dulu. Okay guys, Alhamdulillah sekarang ni nak dekat pukul 2.30 dah. So sekarang aku pun baru lepas solat, dapatlah makan sikit kan. So sekarang ni aku tak lunch lagi tau. Aku nak lunch dekat Melaka. So nak cari asam pedas lah. Macam korang tahulah, misi kali ni mencari asam pedas. Lepas tu petang kita lepak dekat Pantai Kelebang, kena coconut shake. Lepas tu kita layan healing dekat sana. So kalau macam siapa-siapa yang nak bawa 2 orang, 3 orang kan, nak bawa family, korang bawa lebih. Ini sekadar perkongsian untuk solo ride lah orang kata kan. Bajet punya bajet punya amount. Okay guys, sekarang ni cuaca memang tengah panas gila ni. Memang panas gila. Nasib baik lah aku ada spek mata ni guys. Kalau korang tengok spek mata ni memang cun gila lah. Memang redup mata korang. Korang boleh tengok dekat aku punya account TikTok. Kat sana ada barang ni. Okay, so ambil masa lebih kurang 2.5 jam juga daripada rumah aku ni.
Okay guys, aku isi minyak dekat kawasan rumah aku ni, dekat Country Home. RM8 lah aku isi. RM8. Yeah. Okay guys, ini tol Rawang. Okay, aku memang akan lalu jalan ni lah, jalan motor. Kat sini biasa memang ada roadblock, tapi kali ni alhamdulillah tak ada apa, jalan clear, terus luncur je lah. Lepas tu tiba-tiba lah kan, dekat depan ni, bila aku keluar kat depan ni, ada satu group tau, Y15, RX, tapi kebanyakan diorang ni nombor plate J lah. Tak pasti diorang daripada mana, tapi boleh lah buat kawan kejap, buat teman atas highway sekejap. Boleh tahan laju juga diorang bawa ni 14, 15, 155. Tapi tak apalah, aku layan je lah. Kau tengok tu, ada member dia ramai kat belakang. Aku enjoy je. Kira ada kawan lah atas highway ni kan, seronok. Tak adalah seorang kan. Masalahnya aku keluar je tol Rawang tu, terus ada kawan. Awal betul. Alhamdulillah sekarang dekat tol Sungai Besi. Aku nak singgah petrol pump sekejap. Aku rasa tayar aku macam ada kurang angin. Jom checking motor dulu sebelum teruskan lagi perjalanan aku hari ni. Okay guys, aku dekat tol Sungai Besi, dekat Shell. Pump tayar sekejap. Rasa macam kurang angin lah. Oi, daripada Rawang tadi nak datang ke sini tu, Masya Allah, panas tu. Panas gila. Lepas tu dengan jalan jam daripada Sungai Besi sampai sini lah. Daripada Duta sampai ke sini jalan jam teruk. Kau meh. Okey, jom. Alhamdulillah guys, sekarang dekat RNR Seremban, dekat Petronas. Jalan jam teruk. Jalan jam teruk. Dengan panas lagi. Okay, so sekarang ni aku nak terus pergi ke air keruh lah kot. Minyak pun boleh lagi ni. RNR Ligi guys, top up RM5. Pam 9 RM5. Okay guys, dah isi minyak tadi, lupa nak beli air RM2 panas lah, minum dulu lah. Panas guys, dengan jam lagi. Perut dah mula meragam. Dia dah lapar lah. Okay, tapi tak apa, sekarang dekat Linggi kan, so nak dekat juga lah. Okay guys, alhamdulillah sampai pun dekat tol Air Keruh. Alhamdulillah. Cuaca memang panas tu, memang panas. Panas, jam, panas dengan kereta banyak. Okey, jom. Asam pedas bawah pokok dah tutup lah. Dah tutup. Sampai guys dekat asam pedas rumah kampung. Makan kat sini lah. Macam ada guys. Okay guys, tadi kan dekat simpang yang kat depan tu, yang dekat apa tu, cruise kan, dia orang tutup tau. Hari ni tutup. Dia orang banyak kemah hari ni. Gila punya banyak. Lepas tu jalan tutup, memang dia lencongan banyak so kau kena pusing tadi. Memang sini jam gila dekat apa ni nama ni, Mahkota Parade Bandar Hilir ni. Memang kau punya jam. So ni aku bukan lunch dah ni. Ini dah pukul berapa dah kan? Dah petang lah. Okay guys, dah sampai alhamdulillah. Sekejap je. Order sampai lah. Okay, jemput makan dulu guys. Sedap ni. Melaka punya pula. Dia punya kuah ni pedas, masam-masam, kau sedap. Ya, sebenarnya banyak je lauk kat sini tau yang ada.
Okay, so sebab kita punya plan sekarang ni nak makan asam pedas je. Tak kisahlah asam pedas daging tetel ke apa je, tak kisah. Tapi ada bajet. So inilah aku makan. Ini pun dah kenyang pun tu. Dekat kedai ni macam-macam ada. Banyak menu dia ada. So aku memang nak makan daging. Tu 20 guys. Okey, terima kasih. Alright, sama. Memang tutup kan guys. Jalan ni memang tutup tau. Dia orang buka macam bazar lah kat sini. Mungkin hari Sabtu kat sini lah. Jalan-jalan sana tu semua tutup. Korang dah sampai sini, kalau korang rajin korang pergilah. Okey, jalan-jalan kat sini. Enjoy ya sebenarnya. Okay guys, check in. Guys, dekat depan sana tu buah tembikai yang viral tu. Sebiji RM15 ke apa yang dia blend dekat dalam tu kan. Tu kat sana. Tapi aku malas lah nak jalan ke sana. Ramai orang. Lagipun motor tak boleh masuk kan. Tadi kan tempat aku makan asam pedas kan dekat depan sana kan. Dekat Taming Sari tadi kan. Okey, ni je kan jalan tutup tadi kat sana. So ni ada. Ni pun tutup. So siapa yang jalan kaki dia boleh cross lah sampai dekat sana tu. Aku pun tak tahu macam mana aku boleh lepas masuk dalam ni. Padahal ni semua tak boleh masuk kan. Bukit Melaka guys. Siapa yang pernah naik atas ni, cuba korang komen dekat bawah. Siapa yang pernah naik, best ke tak best. Kalau best, insyaAllah next time aku boleh datang. Panjat lah kot sini kan. 2, 3. Okay. Tengok ni, ada seset sebiji RZ. Ni ramai. Dia tinggal kepala je. Badan mungkin kat Terengganu kot. Owner ambil gambar ni, owner. Steady. Kelebang guys, kelebang. Boleh healing guys sini, healing. Okay guys, sekarang ni aku nak kongsikan pada korang sikit lah. Dulu lah kan, 10 tahun dulu aku datang sini. Sebenarnya tempat yang aku pijak sekarang ni, pasir yang aku pijak sekarang ni kan, sebenarnya dulu ni pantai guys. Tapi sekarang ni dia telah berubah 100%. Dah jadi satu tempat pelancongan yang hebat di Melaka, di Pantai Kelebang pada hari ini. Korang boleh tengok sekarang ni macam mana keadaan dan suasana di Pantai Kelebang. So sesiapa yang berkelapangan, tak tahu nak pergi mana hujung minggu, korang boleh datang sini, lepak sini. Tak ada kerusi, boleh sewa. Ada fire macam tu lah. Okay, so korang boleh datang sini guys, healing dekat sini, insyaAllah guys. Bermodalkan RM50, korang pandai adjust duit, korang boleh sampai dekat sini dengan cemerlang guys. Ramai guys, cukup ramai di Melaka. Jam pun kuat. Boleh datang. Okay guys, kita enjoy petang ni, lepak-lepak healing. Dapat tengok free show. Nak lepak lama kan, macam family macam ni kan, korang boleh sewa. Boleh sewa. Nice lah. Ni bang, ni kopi. Okay guys, kita ada misi coconut shake. Jom. Ni kamu boleh sewa kat sini. Sewa kat sini. Boleh main ATV. Panjang lagi guys, sampai ujung sana. So kat sini sebenarnya banyaknya coconut shake, tapi kau kena pandai carilah. Guys, aku tak tahu pun dekat Pantai Kelebang ni viral coconut shake apa tau. So dekat mana? Jadi aku jalan je lah. Kalau ada jumpa, beli. Kedai air banyak, tapi coconut shake tak ada lah kat sini. Aku nak jalan sampai ujung sana tu, jauh. Okay, tak apa, kita tengok tempat lain. Ni malam, satu malam minggu ni meriah lah kat sini. Memang meriah, confirm lah. Korang tahu dekat mana kat Kelebang ni viral coconut shake?
viral coconut shake. Korang komen dekat bawah guys. InsyaAllah next time aku boleh datang, repeat lagi datang sini kan. Kalau ada pun dekat mula-mula masuk tadi je. Itu je satu kedai yang ada. Yang lain aku tak nampak lah. So rasanya aku pergi situ balik je lah. Okay guys, jumpa satu coconut shake. Ni ada. So ambil coconut shake special lah kan. Okay, terima kasih. Okay guys, alhamdulillah misi berjaya guys. Tapi cuma baki ada RM9 lagi lah kat tangan aku ni. So harap lepas lah sampai KL. Sebab minyak ada je lagi tadi. Sebab baru lepas isi kat Linggi kan. Harap sampai rumah lah RM9 tu. Aku harap okey lah kot. Ni aku beli kedai dia kat belakang ni je. Kedai dia kat belakang ni je. So aku duduk kat sini, boleh tengok fire show. Fire show kat sana tadi tu. So lepas minum ni, lepas tu insyaAllah on the way balik tu, ada mana-mana masjid aku akan singgah maghrib kat situ. Lepas tu terus balik lah. Kira misi kita berjaya lah. Cuma sekarang ni nak selamat sampai je dekat rumah balik. Okey lah guys, lepak-lepak macam ni kan, ride solo. Ataupun kalau korang ride dengan kawan-kawan kan, korang dah boleh dapat dah apa ni, contoh kan macam aku kan. Korang masing-masing bujang-bujang kan yang nak ride, korang dah boleh estimate lah berapa duit yang korang boleh bawa untuk datang ke Melaka ni lah. Makan, minum, lepak macam ni lah. So korang boleh bajet lah kan, berapa duit kalau korang nak datang Melaka. Tak semestinya kena standby 200-300. Kalau 200-300, 400 tu dah kira kategori lain dah. Dah lepak macam mana pula kan, duduk kat mana, minum apa, makan apa. So video ni memang aku nak kongsikan. RM50 tu cukup ke tak cukup? So korang boleh fikir lah sendiri. Korang boleh lah buat kira-kira. Kalau keluar dengan family ke, keluar dengan awet kau ke, dengan tunang kau ke, dengan wife kau ke kan, korang boleh agak-agak lah, alright. Sebab itulah video ni aku nak korang kongsikan sekali. Like, komen kalau ada tempat-tempat yang menarik yang boleh aku pergi dengan satu amount yang logik lah. Contoh macam pergi Terengganu, RM200 ke, RM100.5 ke, korang boleh komen kat bawah, okay? Okay guys, tadi aku nak solat maghrib. Lepas tu aku nak cari satu masjid yang best lah. Sekali aku jumpa satu brother tu, dia orang Melaka lah kan, naik MVX dengan isteri dia. Dia recommend aku ataupun dia dah tunjuk jalan dekat aku, Masjid Selat Melaka guys. Ui, cantik. First time aku sampai kat sini. Okay guys, inilah brother yang aku cakap dengan isteri dia tu. Sebenarnya aku tadi dah lalu dah dekat roundabout tu. Aku tak tahu apa nama roundabout tu. Lepas tu aku ke kanan. Aku jumpalah satu orang tu, dia kata lagi 7 minit. Tapi bila aku jumpa brother ni, bila aku tanya dia, dia kata 2 minit aja. Jadi dia pun dengan sukarelanya terus bawa aku sampai depan Masjid Selat Melaka ni. Terima kasih banyak-banyaklah. Semoga murah rezeki awak brother. Dapatlah satu subscriber baru, follower baru. Alhamdulillah. Masjid Selat Melaka. Aku dapat info masjid ni dia floating lah. Dia atas air lah kira kan. Kalau aku salah, tolong betulkan. Sebab aku first time betul-betul first time baru sampai sini. Biasa pergi Melaka. Aku biasa pergi Melaka tapi tak pernah sampai masjid ni. Masjid lain pernah. Masjid yang sebesar ni, yang secantik ni, aku tak pernah sampai lagi. So aku rasa memang betul lah,
bunyi ombak bunyi ombak. Tu terbaik lah, cantik tu. Okay guys, alhamdulillah settle solat di Masjid Selat Melaka guys. Cantik. Cantik. Siapa yang tak pernah datang, korang datanglah sini. Aku rasa kalau petang ataupun siang, cantik ni. Laut guys, sana Selat Melaka. Tadi keluar daripada air keruh tadi, aku ingat nak isi minyak dekat apa nama tempat tu, rawat rehat air keruh. Tapi dia bukan Jejantas ni, bukan restoran Jejantas air keruh ni. Sebelum tu aku ingat nak isi kat situ. Lepas tu nasib lah kan, tapi minyak ada sikit lagi. Ni aku top up RM5. Agak sendu sikit lah kat sini. RM5 lah. Okay, saya air keruh. Air keruh. Macam tak ada orang tau. Mungkin bukan hari cuti ataupun hari perayaan kan. Okey, jom. Harap cukup lah guys. Baki ada RM4 lagi. Insta aku boleh pula bateri habis. Lepas tu bateri spare aku tertinggal agaknya. Aduh, dah tak ada video lah. Video atas motor. Allah, macam mana aku boleh terlupa lah. So harap-harap cukup duit ni. Lepas tu korang doakan aku sampai habis video ni. Okay guys, dekat R&R Seremban tapi aku tak isi minyak lah sebab minyak ada lagi. Sebab daripada air keruh tadi isi minyak tu, aku bawa lebih kurang 14, 145 macam tu je. Tak adalah full throttle pun. Lagi pun jalan tu gelap lah. Okay, jom. Okay guys, Petronas lepas tol Sungai Besi, RM4. Alhamdulillah guys, sampai juga dekat tol Rawang. Ya Allah, jalan gila sesak dengan jam, dengan kereta banyak, dengan motor. Kau tengok sekarang dah pukul 11.30 tau. Gila, Sabtu malam minggu. Okay, so aku dah sampai dekat Rawang. Korang boleh komen dekat bawah dekat mana lagi aku nak pergi sekali dengan bajet. Mana tahu korang punya komen tu aku setuju and aku rasa macam okey untuk aku buat next content. So macam tu lah guys. Kalau korang nak pergi Melaka, okey, bermodalkan RM50 untuk solo, okey guys. Tapi kalau korang nak pergi dengan awek kau ke, dengan tunang kau ke, dengan family kan, korang kira dah sendiri. Aku kan dah bagi orang kata hint dah kat situ kan. Makan berapa, coconut shake berapa, lepak-lepak semua kan. Okey lah, orang kata macam mana nak cakap, bajet pun tak banyak, tapi still boleh healing-healing dekat tempat orang. Kita boleh pergi Melaka tau, healing-healing kat sana. Kalau nasib baik ada function dekat Pantai Kelebang tu. Okay, semoga korang murah rezeki. Jumpa korang di next video. Assalamualaikum.